Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai, salam kasih dan sayang saya ucapkan kepada pensyarah pembimbing yang kami kasihi, Dr. Henry Nicholas Lee dan juga Syed Afisius, serta rakan-rakan penonton-penonton yang menonton video ini yang saya kasihi sekalian. Nama saya Syahmid Danil Hakimi bin Yusrizan daripada Option Bahasa Melayu Kumpulan 3 bagi BSMP, ambilan 23-28 daripada unit Uniform BSMM bagi tahun 2026, Platoon 2. Pada hari ini saya akan membentangkan 5 cara balutan untuk bantuan awal, di mana 5 balutan ini saya akan bentangkan. Yang pertama sekali ialah balutan anduh besar, yang kedua balutan anduh kecil, yang ketiga balutan kepala, yang keempat balutan kecil iaitu balutan untuk tapak tangan, dan yang akhir sekali ialah balutan cincin. Dalam masa yang sama saya akan bentangkan kegunaan bagi setiap balutan yang akan saya terangkan cara balutan dalam masa yang sama. Baik, yang pertama sekali yang kita akan lihat ialah balutan anduh besar. Untuk balutan anduh besar ini kita akan gunakan untuk menyokong tangan yang patah ataupun terseliuh ataupun cedera, serta dia digunakan untuk mengurangkan pergerakan mangsa bagi mengelakkan kecederaan menjadi lebih serius terhadap mangsa. Jadi untuk cara-cara balutan anduh besar ini, yang pertama sekali ialah kita perlu pastikan mangsa berada dalam keadaan selesa dan juga tenang. Lalu kemudian kita lipat anduh berbentuk segitiga. Tapi seandainya kalau sudah sedia berbentuk segitiga, maka kita perlu bentangkan anduh saja. Letakkan satu hujung anduh pada bahagian bertentangan bahu yang bertentangan bahu yang cedera mangsa. Kemudian kita letak salurkan ke bahagian siku mangsa di tangan mereka yang cedera. Lalu kita tarik kain anduh yang seterusnya pula ke bahu mangsa yang cedera. Lalu seperti mana kita lihat dalam video ini, kita perlu pastikan bahagian tangan mangsa yang cedera itu kita perlu pastikan ia terdedah untuk saluran darah. Lalu kemudian untuk bahagian belakang leher mangsa di mana hujung kain anduh itu kita akan ikat menggunakan ikatan buku sila. Tidak kiralah boleh di bahagian sisi leher mangsa ataupun di bahagian belakang mangsa, bahagian belakang leher mangsa. Lalu kemudian kita laraskan kedudukan tangan supaya dia lebih tinggi sedikit daripada siku bagi mengurangkan bengkak. Kemudian kita kemaskan bahagian ikatan tersebut di bahagian leher mangsa. Kemudian begitu juga di bahagian siku mangsa, di mana bahagian lebihan kain itu kita boleh gunakan pin keselamatan seandainya kalau ada, untuk kita pastikan dia dalam keadaan kemas dan tidak longgarlah. Tapi seandainya kalau tidak ada, kita boleh ikat sahaja bahagian lebihan kain tersebut, kemudian masukkan di bahagian bawah siku mangsa dalam keadaan kemas, dan juga pastikan dia tidak juga longgar. Baik, seterusnya yang kedua pula ialah balutan anduh kecil. Balutan anduh kecil ini digunakan untuk menyokong kecederaan pada pergelangan tangan, lengan bawah ataupun tulang selangka, serta membantu untuk mengurangkan bengkak dan pendarahan. Jadi dalam video ini kita akan perhatikan balutan anduh kecil yang digunakan untuk bahagian lengan mangsa lah. Jadi pertama sekali kita akan lipat kain anduh menjadi bentuk segitiga yang lebih kecil dan sesuai untuk kita gunakanlah. Dan dalam video ini kita lihat kita akan buatkan kain anduh itu menjadi ikatan simpul manuk. Jadi untuk mangsa kita akan letakkan kain anduh itu di bawah pergelangan tangan ataupun bahagian lengan bawah yang cedera di tempat mangsa.
seperti yang kita lihat dalam video ini kita gunakan, dan kita akan angkat kedua-dua hujung kain anduh tersebut ke arah bahagian leher mangsa, dan kita akan ikat kedua-dua hujung kain menggunakan ikatan buku sila di sisi leher ataupun di bahagian belakang leher mangsa. Dan pastikan tangan mangsa berada dalam kedudukan yang tinggi dan juga selesa untuk mangsa, untuk bantu mengurangkan bengkak pada bahagian tangan mangsa yang cedera. Kemudian setelah kita ikat menggunakan ikatan buku sila seperti yang kita lihat dalam video ini, kita akan kemaskan lebihan ikatan tu supaya balutan tu menjadikan tidaklah membuatkan mangsa tidak selesa, dan juga kita memastikan balutan itu tidak longgar ataupun mengganggu pergerakan mangsa. Kita perlulah periksa keadaan tangan mangsa bagi memastikan balutan tidaklah terlalu ketat. Baik, yang ketiga kita beralih pula kepada balutan kepala. Balutan kepala ini kita akan gunakan untuk mengekalkan dressing pada luka di bahagian kepala mangsa serta membantu untuk mengawal pendarahan dan melindungi luka daripada jangkitan. Jadi untuk cara-cara dia yang pertama sekali ialah kita perlu bersihkan dahulu luka jika perlu dan letakkan kain kasa ataupun dressing pada bahagian luka. Dan untuk pastikan mangsa dalam keadaan selesa, kita perlu lipat bahagian bawah kain anduh itu sedikit supaya mangsa dalam keadaan selesa bila dipakaikanlah. Dan juga kita perlu pastikan dressing berada tepat pada kawasan luka sebelum balutan dilakukan. Jadi dalam video ini kita lihat kita tarik kedua-dua hujung kain tadi ke belakang kepala mangsa dengan kemas, kemudian kita silangkan kedua-dua hujung kain tadi di belakang kepala untuk pastikan balutan itu lebih kukuh. Dan kita lihat kita bawa semula kedua-dua hujung kain yang di belakang tu ke bahagian hadapan kepala, lalu kita ikat menggunakan ikatan buku sila dengan kemas. Dan kita perlu pastikan juga dia tidak terlalu ketatlah untuk bahagian kepala. Kita cuma perlu pastikan dia ikat dalam keadaan yang kemas. Kemudian bila sudah kita ikat macam dalam video ini, kita pastikan dia dalam keadaan kemas. Setelah itu kita lipat pula ataupun sematkan lebihan kain yang di belakang itu. Yang lebihan kain belakang ni kita masukkan ke dalam sini. Pastikan dia disematkan dalam keadaan kemas supaya dia tidak mudah terbuka. Dan pastikan balutan itu tidak menutupi mata, telinga ataupun mengganggu mana-mana saluran pernafasan mangsa dan juga pendengaran mangsa. Serta kita perlu pastikan keselesaan mangsa selepas balutan itu selesai dilakukan. Seterusnya yang keempat, balutan kecil ataupun kita boleh gunakan sebagai balutan tapak tangan. Digunakan untuk melindungi luka kecil pada bahagian tapak tangan ataupun kita boleh gunakan pada bahagian tapak kaki daripada jangkitan serta memastikan dressing kekal pada tempatnya. Dan untuk cara-cara dia, pertama sekali kita perlu pastikan bahagian tapak tangan itu
sekiranya kita boleh bersihkan luka, kita bersihkan dahulu luka terlebih dahulu menggunakan bahan yang bersih lah pada tapak tangan mangsa. Barulah kemudian kita lihat dalam video sebentar tadi, kita perlu lipatkan dahulu kain mengikut saiz tangan mangsa. Lalu kemudian kita bentangkan kain andu tersebut dan letakkan bahagian yang cedera di tengah kain tersebut, bahagian tapak tangan mangsa lah. Jadi setelah kita letak, barulah kita lipat hujung kain menutup seluruh kawasan luka dengan kemas. Barulah kita balut kain di sekeliling tapak tangan ataupun tapak kakinya secara perlahan dan kemas. Kita lihat di sini macam kita boleh lilit dia dalam keadaan silang lah. Di bahagian kanan anduh dahulu ataupun kiri ada anduh dahulu pun boleh, mana-mana juga. Jadi setelah kita lilit, barulah kita ikat hujung kain menggunakan ikatan buku sila supaya balutan itu tidak mudah tertanggal. Lalu kita perlu pastikan balutan itu tidak terlalu ketat sehingga menghalang peredaran darah mangsa. Jadi kita lihat dalam lebihan ikatan ini, kita boleh gunakan pin keselamatan kalau ada. Seandainya tidak ada, kita cuma perlu sematkan kain dalam bahagian mana-mana anduh yang kita boleh sisip. Lalu kita periksa semula keadaan mangsa bagi pastikan balutan itu selesa untuk mangsa dan juga pastikan peredaran darah sebaik dapat berlaku dalam keadaan yang baiklah. Maksudnya dengan cara kita pastikan balutan itu tidak terlalu ketat. Dan yang terakhir sekali ialah balutan cincin, di mana balutan cincin ini kita boleh gunakan sebagai pelapik untuk kita membantu mangsa melindungi luka-luka mangsa yang tertusuk ataupun patah terbuka. Kita bantu dia untuk elakkan daripada tekanan secara langsung pada bahagian kecederaan. Jadi untuk cara-cara dia seperti mana kita lihat dalam video ini, kita akan ambil kain pembalut ataupun kain andu yang bersih dan sesuai untuk digunakan. Kita lipat ataupun gulungkan kain sehingga membentuk panjang seperti tali yang tebal. Kemudian kita gunakan tangan mangsa dahulu untuk kita periksa saiz yang kita boleh gunakan. Seperti mana kita lihat dalam video ini, tangan mangsa begitu kecil, jadi kita akan gunakan ukuran yang tidak besar lah, tidak terlalu besar. Lalu kemudian dengan sesi itu kita akan gunakan untuk bentukkan gulungan menjadi bulatan ataupun cincin mengikut saiz kawasan luka yang kita lihat sebentar tadi. Kita akan letakkan balutan cincin itu di sekeliling objek yang tertusuk ataupun tulang yang menonjol pada bahagian kecederaan mangsa. Jadi kita perlu pastikan dalam ikatan ni ataupun balutan ni kita perlu gulung dalam keadaan yang kemas lah, seperti mana yang kita lihat dalam video ini. Just perlu gulung dan masukkan kain andu itu sehinggalah pada bahagian hujung kain andu kita akan ikat menggunakan ikatan buku sila. Lalu kita pastikan lebihan kain ataupun ikatan itu kita sematkan supaya dia dalam keadaan yang kemas seperti mana dalam video ini kita lihat. Lalu kemudian macam seperti yang dikatakan tadi, kita masukkan balutan cincin itu di sekeliling objek yang tertusuk ataupun tulang yang menonjol pada bahagian kecederaan mangsa. Pastikan objek tertusuk itu tidak ditekan ataupun dicabut semasa balutan dilakukan. Stabilkan kedudukan balutan menggunakan kain pembalut tambahan jika perlu. Ikat balutan dengan kemas dan sebaiknya supaya kita dapat pastikan dia tidak bergeraklah semasa mangsa dipindahkan. Pastikan mangsa tidak menggerakkan bahagian cedera bagi mengelakkan kecederaan bertambah serius. Sekian sahaja daripada saya, Syekh Hamidin Al-Hakimi bin Yusrizan, yang telah membentangkan cara-cara dan juga kegunaan bagi 5 balutan untuk bantuan awal, iaitu pertama sekali balutan andu besar, balutan andu kecil, balutan kepala, balutan kecil untuk tapak tangan dan juga balutan cincin. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf seandainya
ada kekurangan sepanjang apa yang saya sampaikan, dan juga seandainya kalau ada terlebih pun saya minta maaf. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu pun datang daripada Allah, tapi melalui kelemahan diri saya sendiri juga sebagai manusia. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian sahaja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.